Angle grinder pun dah ada yang kecil-kecil macam ni sekarang Senang lah nak buat kerja-kerja potong lepas ni. So saya nak unboxing dulu apa yang kita akan dapat dengan portable mini grinder ni. Okay, so kita akan dapat dia punya owner's manual lah. Okay, so ini yang ada dalam kotak ni. Ada kabel charger, ada satu bateri, and then ada dia punya mini grinder dia. Okay, so ini mini grinder dia. And then ada dua bilah mata pemotong bersaiz 3 inci. And then ada satu Allen key untuk kita pasangkan mata ni pada grinder ni lah. Okay, so jom kita pasang dulu macam mana kita nak pasang angle grinder ni untuk kita pakai lah. Okay, cara untuk kita pasang mata bilah ni pada grinder senang je. Mula-mula korang longgarkan dulu skru ni. Okay, longgarkan dulu. Okay, bila dah tercabut skru ni, korang ambil mata bilah ni, mata pemotong ni macam ni. Jangan terbalik, jangan macam ni. Macam ni lah. Alright, so masukkan dekat dalam dia punya lubang ni. Okay, lepas tu skru ni tadi bersama dengan dia punya washer, korang just screw in je lah. Macam ni. Okay, bila dah ketat, korang ambil Allen key yang disertakan sekali ni. Korang ketatkan je lah. Ketat, jangan orang kata ketat biasa-biasa je lah. Jangan terlalu ketat sangat, nanti korang nak buka balik susah kan. Okay, korang just agak-agak je lah. Macam tu, cukup. Okay, and then masukkan bateri. Tekan ketat-ketat. And then ni dia punya switch lah. Korang boleh terus pakai. Macam tu, nampak tak? Okay, tolak. And then dia punya switch ni dia boleh lock lah. Korang tekan ke depan macam ni. Okay, dia lock lah. So tak perlulah asyik nak tekan je switch tu kan. And then korang boleh start memotong lah apa-apa yang patut. Okay, so jom saya tunjukkan demo macam mana grinder ni dia potong besi lah. Okay, so ini sebagai contoh je lah. Korang nak potong besi ke, nak canai something ke, korang boleh gunalah angle grinder ni, mini grinder ni, sangat mudah. Okay, so untuk korang pakai angle grinder ni, saya sarankan pakai glove lah untuk keselamatan, dan juga pakai cermin mata keselamatan. Okay, so bila dah lock, and then dia ada indikator bateri sekali lah. Dia ada indikator bateri. Kalau hijau tu yang paling kuat lah bateri dia. Lepas tu warna oren dan warna merah tu bateri korang kena cas lah. Okay, so ni sebagai contoh, kita potong. Okay, okay, so sebagai contoh lah, besi tu dah terpotong lah. Okay, kalau korang berminat nak beli mini angle grinder ni, korang boleh tekan link di bawah. Harga memang sangat-sangat mampu milik, dan benda ni sangat-sangat portable lah. Korang boleh buat kerja outside, kalau ada job dekat luar ke, nak potong besi-besi ke. So mini angle grinder ni sangat membantu korang lah. Okay, nak beli, jangan lupa tekan beg kuning di bawah. Terima kasih.